Okay guys, selamat pagi. Hari itu kita buat stadium akuatik Panarela Rinong. Okay, visit sukan Olimpik orang cacat. Okay guys, masih lagi di acara sukan hari ini, sukan Olimpik. Dia punya pengenalian acara untuk orang kurang upaya lain sikit, ya sama dengan sukan orang biasa ya. Yang orang kurang upaya dia ada sukarelawan yang assist setidaknya di dalam kolam renang dan juga di luar kolam renang. Perlu di assist guys, sebab kategori ini ada beberapa kategori, ada yang syndrome Down, ada yang slow learner, macam tu. Tengok dia ada ibu bapa mereka, mak bapak seratnya pun ataupun pengiring setidaknya hadir. Ada yang masih belum faham lagi instruction, dia perlukan pengiring bersama mereka. Jadi untuk yang tadi sukarelawan Olimpik ni ada susah sikit lah, setidaknya perlu memahami macam ni untuk kenalikan orang kurang upaya. Okay. Dekat sini walaupun dia indoor tapi agak panas, mungkin sebab pantulan haba daripada air. Okay. Ini adalah acara terakhir saya rasa, sebab lepas ni ada acara pemberian pingat kepada pemenang. Tengok, mereka tak boleh ramai-ramai guys, mereka boleh 2 ataupun 3 orang sahaja. Okay. Kesian kan, tapi mereka berkebolehan. Mereka ada bakat dalam renang. Laju. Faster. Dia mesti diberi arahan supaya mereka faham. Yang seorang ni dia tak tengok ke depan pun. Yang seorang tu sebab dia ikut arahan instruction dia. Tengok. Okay, mereka hanya setakat ini saja guys. Okay, yang seorang tu dah menang. Okay, ini adalah acara seterusnya. Okay, technical team perlulah bersedia. Okay, apa-apa berlaku, mereka akan terus terjun untuk selamatkan. Ya. Di sini keselamatan adalah sangat-sangat diutamakan, di mana telah disediakan pelampung khas. Bila-bila masa technical team ini akan mengawal keselamatan mereka, menjaga keselamatan mereka. Jadi mereka perlu berada dekat dengan peserta. Untuk sampai dekat sini, mereka perlu sampai dekat sini. Ini sebenarnya menggunakan catatan masa, rekod masa mereka. Walaupun seorang tu dah menang, tapi yang seorang ni perlu dapatkan catatan masa untuk melihat berapa minit untuk dia sampai ke garisan penamat. Ini adalah last acara, yang tadi tu belum. Bapa juga hadir dekat sini. Selepas acara-acara ini, mereka akan disaring kesihatan, cek HP semua.
sebab mereka ni sangat special ya. Perlu ada jagaan kesihatan yang sangat teliti, berbeza daripada atlet-atlet biasa. Ada juga saringan kesihatan dilakukan, tapi mereka ni lebih detail lagi. Kerja guys, kerja. Jarang kursi bertuah. Ingat sekejap, tapi drag sampai ke petang. Tunggu prize giving. Rasa nak terjun dalam tu. Panas ada dalam tu, walaupunnya indoor. Mesti nyaman mandi. Syndrome, okay. Okay guys, yang ini pula kategori syndrome down. Sini dia punya kolam agak cetek berbanding dekat sebelah sana. Jadi mereka tak boleh main sebelah sana. Tak apa, masuk saja. Okay. Okay, satu sibu, satu kucing ya. Tak senang mengenali ke mereka ini guys. Susah mengenalikan mereka ni guys. Ini okey ni, tahu macam mana faham arahan. Sini dia punya air dia lebih cetek. Jauh mereka ni sampai sana. Takut mereka semput kah apakah. Okay. Ini hari ini sukan Olimpik khas peringkat Sarawak sahaja. Sebab kita Sarawak akan mengenalikan sukan antarabangsa dalam tahun 2026 atau 2027 kalau saya tak silap. Jadi ini sebagai langkah untuk memberi latihan lah kepada peserta ataupun sukarelawan ataupun pengenali-pengenali acara sukan mereka untuk belajar sedikit mengenai ataupun memberi pendedahan kepada mereka untuk mengenalikan sukan-sukan, khususnya sukan orang cacat ataupun orang kurang upaya ini yang amat memerlukan teliti dan kepakaran tertentu. Khususnya kalau kategori kecacatan itu adalah kategori pekak ataupun buta, mereka perlukan sukarelawan yang expert, yang mahir macam mana nak mengenalikan dan juga berinteraksi dengan setiap peringkat kecacatan mereka tersebut ya. Okay guys, sementara menunggu kita ronda-ronda dekat stadium. Tak gimnastik. Lapang sasar. Nada tidak berani mereka cara menembak. Tutup. Nada ditutup ATM tu. Okay. Ya, takut kamu datang. Yep. ATM je. Thank you. Kita masuk. Kawasan dilarang. Untuk tempat main bol kan? Iya. Close untuk close. Suruh jaga kat itu. Sama. Okay, masuk je Autofest. Okay. Hari ni juga selain sukan, bisik acara apa nama tadi? Autofest. Untuk penggemar kereta mewah ke kereta besar? Kereta mewah, kereta sampun apa dah? Dia Thailand, Brunei, kereta okay. Lomba semua mesti. Okay, ini dia tapak pameran. Cacat pun ada. Tapak pameran. Berapa hari tu? Bolehlah kita orang sampai 4 hari bulan. Sampai 4 hari bulan. Autofest, tapak Autofest
Selain pameran kereta-kereta mahal, di sini ada juga gerai-gerai. Ada gerai makanan, tapi panas bah. Buka lepak di tok tentok. Ada mango float master. Kita ronda-ronda dulu. Banyak gerai dekat situ. Gerai makanan. Mereka baru start hari tu, sudah tu. Kayaknya besamnya jual sate. Tiba bisa besam. Terpaling sotong goreng sana-sana guys. Es krim. Sepiat tu jauh apa masuk kita. Mayu booth itu. Makanan. Kereta dekat sini. Ya, bezanya engkau ke? Engkau. Oh, gitu. Asal udah berimpu hebat, masuk je lah. Okey, amai dah Faiz. Tok lah Autofest tu tadi. Nyin semuanya kan. Nama masuk Autofest tu sebenarnya. Kereta aku dah di modified kah? Modified. Motor lomba. Pamer kajak lah. Pamerkan saja. Saya sewa orang ini. Kereta tua baca. Bisa nanya, bisa just tu. Bisa pertandingan. Oh, bisa pertandingan. Okey. Ini bagian guys. Siapa modified paling power lah? Ya. Dari segi engine, dari segi macam-macam kategori. Oh, hari terakhir lah diumumkan. Ini sama kau nanya. Macam ni guys. Ini kau berjalan itu. Tu, bisa aku ketemu ke berkata harinya. Nyo aku ke ngenangi ke kaki ku saya. Itu dia van. Van pun ikut sama. Ada modified speaker. Turquoise color. Ya. Ura rock color nak. Banyak lembut. Berjemur sendiri sehari-hari. Okay guys, siapa-siapa mau pergi Autofest bermula hari ini 3 bulan hingga esok. Mayu motor tu ditok. Ni mungkin. Motor-motor mewah sebenarnya. Buat dataran ni. Dataran perayaan ada motor mewah. Ferrari, Lamborghini. Oh ya kak, ni depannya tadi. Oh. Yang belakang tu biasa aja. Biasa, motor sport, motor sukan, super import. Stadium tu besar tapi berketuk. Ya. Tapi susahlah sudah orang luar kat kita. Datarannya baru ramai selalu. Macam tu mesti orang umai salah masuk, lepas tutup sudah.